Kenal dah. Minta maaf lah, aku baru follow konten Abang Castello. Tu pun sebab aku baru tahu arwah baru meninggal 2 hari lepas sebab serangan jantung. Last konten arwah. Walaupun bukan ayat Al-Quran, tapi sedap bunyi. Arwah ni kalau mengaji mesti sedap. Al-Fatihah untuk Abang Castello. Tapi makin aku pening. Abang Castello ni orang Indonesia ke orang Malaysia? Dengar dia cakap dialek Kelantan. Bila tengok berita meninggal dunia dekat Yogyakarta. Ya, pening aku. Ada jugalah geng sama-sama pening. Baik, sembang pasal serangan jantung ni kan. Jantung korang ada 3 salur darah utama yang selalunya block. Ada simptom heart attack. First adalah salur darah ni. Nampak ni yang depan ni. Dia pecah pada 2. Tak salah aku, ini adalah left anterior descending artery. Kebanyakan serangan jantung yang berlaku dekat orang Malaysia. Bukan orang Malaysia dah, satu dunia. Tapi yang ni aku refer Malaysia lah. Berdasarkan Statistics of Causes of Death 2024, sebab serangan jantung sahaja lelaki, 12,000 orang meninggal tahun lepas sahaja. Kebanyakan meninggal sebab apa? Salur darah depan ni totally block. Block dengan apa? Waktu muda salur darah cantik molek luah. Bila diet semua merapu, situ manis sana manis, situ goreng sana goreng, sana letak cheese, situ letak cheese. Padahal yang tu bukan cheese pun, yang ni banyak gula. Maltodextrin, ada lagi dextrose. 2 jenis gula tadi yang ada dalam cileleh, cibancu. Try tengok tahap kemanisan dia. Maltodextrin 110, dextrose 1, gula dapur baru 65. Lebihan gula dalam darah, apa badan buat? Hati manusia akan tukar semua gula tu menjadi, sini aku nak ajak apa, biochemistry. Macam mana badan kita tukar gula menjadi kolesterol. Gula hampa tu diproses menjadi acetyl-CoA. Dan acetyl-CoA tu akan bertukar jadi kolesterol. Apa yang buat? Hati kita. Aku cakap sembrono ke? Memang ada kajian. Glucose catabolism regulates cholesterol synthesis. Pi baca lekah. Sebab itulah kita dilahirkan awal-awal memang cantik salur darah. Sebab pemakanan yang merapu, takwih. Lama-lama kolesterol sempit takwih, darah beku, takwih kena serangan jantung. Lepas aku beritahu kolesterol ni datang daripada mana? Aku nak tanya hampa. Salah santan ke? Punca kolesterol darah naik? Santan daripada kelapa, bukan daripada lembu. Tumbuh-tumbuhan mana ada kolesterol? Does not have cholesterol. Tapi sebabkan santan ada saturated fat, saturated fat akan menyebabkan hati tak dapat buang kolesterol. Sepatutnya kolesterol korang ni dibuang melalui najis tau. Tapi sebabkan saturated fat, dia stop pembuangan itu. So kolesterol akan berkumpul mana? Dalam darah lah. Maksudnya santan walaupun tak ada kolesterol, tapi dia naikkan kolesterol secara tidak langsung. Faham? Makan daging merah ada kolesterol tak? Tak kisahlah daging wagyu ke? Yes, daging merah ada kolesterol dan juga saturated fat. Tapi apa kena ingat? Kebanyakan kolesterol yang menyumbatkan salur darah jantung mengakibatkan serangan jantung. Salur darah apa tersumbat semua bagai? Bukan mai daripada santan dan bukan mai daripada daging semata-mata. Tapi berdasarkan kajian, gula yang berlebihan lah yang mempengaruhi kolesterol 80% dalam darah. Ayak manis, gula, apa benda keju yang bukan keju, hidden sugar, itulah punca utama. Faham tak korang? Balik pada jantung tadi. Satu adalah salur darah jantung utama, left anterior descending. Kalau block, serangan jantung. Salur darah nombor 2. Ni salur darah ni, right coronary artery dan juga left circumflex artery. 3 salur darah ni selalu yang tersumbat dan menyebabkan serangan jantung. So, macam mana kita nak elakkan serangan jantung? Semua orang akan rasa mati. Ankabut ayat 5. Tapi apa yang aku nak ajak ni bukan kita nak deny mati. Bukan sebab kita takut mati pun. Jaga kesihatan badan antara hak pada badan, betul? So, nak elakkan kolesterol tersumbat pada salur darah, sebenarnya bukan kurangkan kolesterol tau. Kolesterol diperlukan oleh badan. Cumanya, masalah utama pada tersumbatnya kolesterol adalah salur dinding darah ni injured. Injured disebabkan oleh radikal bebas. Free radical adalah main culprit kepada kolesterol tersumbat. Tu makan makanan yang tinggi dengan antioksidan, sayur, buah pelbagai warna. Aku dah pernah buat konten secara spesifik. Buah mana bagus untuk kolesterol, untuk gula dalam darah. Dah buat dah. Pasal daun kari. Korang tahu tak daun kari dapat kurangkan kolesterol dan juga gula dalam darah? Mas kontrol. Walaupun bukan strong study, tapi at least daun kari yang kita guna masak kari semua tu ada manfaat untuk tubuh badan manusia juga. Study cakap apa? Makan daun kari 5 gram setiap hari selama 45 hari, total kolesterol turun, LDL turun. Ini kajian untuk orang yang dah menopause. Faham tak? Menopause. Perempuan menopause meningkatkan risiko kena serangan jantung sama macam lelaki.
Untuk perempuan yang tak menopause lagi, korang kena ingat, estrogen, hormon adalah pelindung jantung korang. Tapi bila korang dah menopause, tak ada siapa yang melindungi korang lagi. Daun kari cukup bagus weh. Kalau boleh masakan tu, masuk sekali dengan daun kari. Ni penting ni. Kalau boleh makan, makan macam tu saja daun kari. Tak adalah ayam goreng ke. Mantap. Ni tadi untuk macam mana daun kari. Bahasa saintifik daun kari adalah Murraya koinigi. Bahasa macam India lah. 30 hari konsisten dengan daun kari. Transient reduction in fasting and postprandial blood sugar level. See? Daun kari. Lah doktor, saya tak suka lah makan daun kari. Daun kari dalam kari pun saya tak makan. Sayur buah pun kadang-kadang makan tak makan. Tapi kolesterol saya tinggi. Macam mana tu doktor? Orang macam hang ni ahu betul Korang pernah dengar tak produk terbaru Dr. Syed? Phytech. Ni adalah botanical drink. Extract buah delima. Buah delima ni banyak study untuk tekanan darah, untuk kesihatan salur darah, untuk lemak, kolesterol. Dan satu bahan yang aku tak pernah tahu tapi ada dalam ni. Ni weh, ada manfaat kulit mangosteen. Ni kulit buah mangosteen bahasa Melayu apa? Manggih. Aku ingat merapu lah kan, kulit manggih untuk kolesterol. Ada study weh ni, mangosteen pil untuk kolesterol. Selain tu ada acai beri, buah roselle, astaxanthin, tomato, durian Belanda. Semua ni bahan-bahan yang elok untuk 3 sangkai lah lebih kurang nampak. Berdasarkan ingredient, Phytech ni adalah minuman yang tinggi dengan antioksidan. Dan diperkukuhkan lagi. Weh, dia pun buat kajian. Weh, ni antioksidan test. Jujur aku cakap, produk 3 sangkai, SKV seorang je yang pernah buat ujian antioksidan test ni. Ada lab test, set of analysis, produk bebas pada kuman, no any steroid detected. Jujur cakap, aku tak pernah try lagi Phytech ni. Tapi aku memang keturunan kolesterol, keturunan serangan jantung. Sebab arwah pak aku pun meninggal sebab serangan jantung. So why not aku ikhtiar lah dengan benda yang ada kajian macam ni. Kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari, 1 cup sahaja aku ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad rasa dia. Sedap. Sedap. Baru 16 kilokalori saja. Gula baru 2.4 gram je gula sekali minum. Memang elok lah untuk orang yang kecil manis. Sikit je gula dia letak. Ingat korang, nak jaga kesihatan jantung, jagalah tekanan darah, gula dan juga kolesterol. Nak makan benda ni tak salah, tapi jangan hari-hari dan jangan kerap. Nak makan ni pun tak salah, tapi janganlah selalu, tolonglah. Apa yang boleh makan daun kari, silakan. Memang baik untuk gula, untuk kolesterol. Al-Fatihah untuk Abang Castello. Amin ya Rabbal Alamin.